krisis politik tu tak payah macam apa, biar dia ikut dia lah. Tapi kan agak kemarin sejak kemarin tu kan aku nak berubah dah kedudukan ni Negeri Sembilan tu, krisis politik di Negeri Sembilan tu nak selesai dah, tapi kan tak nampak jalan lagi tu. Patutnya cukup dah 19 simpan majoriti muda. Apa BN gabung dengan PN 5 kursi, ada 5 kursi PN, PAS 3 bersatu 2, PAS 3 bersatu 2, jadi campur 14 jadi 19 semua. tak apa panggil muafakat nasional tu tak dapat dihidupkan lagi lah. Tapi saya rasa untuk sepandangan peribadi saya tak berharap lah untuk dihidupkan balik muafakat nasional tu. Sekarang ni untuk ke depan ni lah kena perkukuhkan PN. Pada pandangan saya peribadi, saya kena perkukuhkan PN, kemudian move forward ke depan, seperti mana almarhum Tok Guru dan Aziz pesan, kuburkan UMNO. Nak asyik berlaku peluk-peluk apa, kuburkan UMNO. Tapi walaupun masih dalam penilaian tentang apa panggil jati diri bersatu tu, saya masih ragu lagi lah, sebab dia DNA UMNO tu. Itulah dilema kita hadapi tu. Agak dia molek sikit lah daripada UMNO tu. Kita nak tarik UMNO tulen tak boleh. Tetap sebab sifat dia tu, sifat UMNO tulen ni memang tak boleh pakai mana. Bukan tahulah ke depan lagi tak tahulah. Mungkin 10 tahun 20 tahun lagi mungkin lah. Mungkin dia akan berubah, tapi buat masa ni gelap masa depan. Setakat tu lah saya boleh ulas sedikit pasal politik tu. Okey.